Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Syafira, host khabar TV anda untuk hari ini. Jadi hari ini KW MUA sedang menjalankan program interview pelajar-pelajar kohort baru iaitu kohort 2026. Jom kita tengok hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syafira dan sekarang ini saya ingin menerja ibu bapa calon untuk menanyakan soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya tanya beberapa soalan? Boleh insya-Allah. Soalan dia, apa harapan puan kalau anak puan diterima masuk kuliah vocational MUA ni? InsyaAllah semua nak yang terbaik untuk anak dia, kejayaan dia. Kalau dia dapat apa yang dicita-citakan dia dekat sini, InsyaAllah itu je doa daripada mak dia. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syafira. Kali ini saya bersama salah seorang pensyarah yang bertugas pada hari ini. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Boleh cikgu perkenalkan diri? Okey, nama saya Ahmad Azim bin Kamarudin. Saya dekat sini sebagai cikgu sukan atau nama lain saya setiausaha sukan di Kuala Vocational MUA. Okey. Jadi Cikgu Azim, boleh cikgu bagi tahu apa tugas cikgu untuk hari ini? Okey, tugas saya di sini, saya diamanahkan dan ditugaskan untuk mengendalikan ujian kejegasan bagi kemasukan pelajar baru tahun 2026. Ujian kejegasan ni saya buat hanya untuk mengukur tahap kejegasan pelajar tersebut, sebab kalau sebab kita tahu vocational banyak melibatkan, kita perlu seorang yang cergas sebab dia banyak melibatkan kerja-kerja berat dan kerja-kerja yang orang kata hanya hardcore lah. Okey. Okey. Soalan seterusnya, apa harapan cikgu untuk pelajar-pelajar yang untuk calon-calon yang interview pada hari ini? Okey, harapan saya untuk pelajar yang akan masuk pada tahun depan dan tengah diinterview hari ini dan semalam dan esok, saya harap pelajar memilih kos yang kamu minat dan kamu masuk bukan atas tujuan dipaksa. Kamu masuk atas tujuan kamu minat dan kamu nak teruskan belajar dalam apa yang kamu minat. Okey? Okey, itu saja daripada cikgu. Alright, terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, saya Syafira dan kali ini saya bersama pengarah College Vocational MUA iaitu Tuan Maiz bin Kamil. Assalamualaikum Tuan, apa khabar? Assalamualaikum. Boleh saya tanya Tuan soalan? InsyaAllah saya cuba. Soalan dia, apa perasaan Tuan waktu tengok kohort 2026 ni kan interview pada hari ni? So dia orang kan tengah beli, apa perasaan Tuan? Tuan rasa macam nak join ke? Rasa macam ada harapan tinggi ke untuk dia orang? Baik, terima kasih. Sebenarnya saya sangat teruja lah untuk melihat sendiri ujian ataupun sesi interview dalam kecergasan ataupun BIP test ni, dan di mana saya itu sangat terkesan lah dalam stage ini, di mana kita melihat ini merupakan salah satu lah untuk kita memilih pengambilan pelajar-pelajar baru yang akan datang, dan tentunya ini satu usaha yang baik bagi memastikan pelajar-pelajar yang akan dipilih nanti pelajar-pelajar yang sihat dari segi minda dan juga dari segi fizikal tadi. Dan ujian-ujian ini sepatutnya boleh kita lakukan setiap kali kita membuat temuduga-temuduga yang akan datang nanti. Okey, itu saja. Okey, itu saya daripada saya dan terima kasih kerana meluangkan masa untuk kita.
Assalamualaikum and kembali lagi bersama saya. Sekarang kita nak terja calon-calon yang interview pada hari ini. Boleh perkenalkan diri? Saya Muhammad Ada Hakim bin Muhammad Zaidi. Mohon sini ambil ekor siapa? Mesinan. Apa Sekejap. Apa perasaan bila diterima untuk interview pada hari ini? Suka dan bangga lah dapat diterima ke KBMOA ni. Apa harapan bila dah dapat masuk KBMOA ni? Harapan saya diterima lah daripada interview. Dapat interview diterima lah. Okey, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syafira. Sekarang saya bersama Timbalan Pengarah Sukan Akademik iaitu Tuan Haji Rosman. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Boleh saya tanya satu soalan? Boleh. Okey, soalan. Boleh. Soalan dia, apa harapan Tuan untuk macam hari ini kan interview pelajar baru. So apa harapan Tuan untuk pelajar-pelajar yang interview hari ini untuk kohort 2026? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengetahuan semua, pengambilan untuk tahun hadapan adalah pada 13 hari bulan Januari, iaitu hari Selasa. Dan hari ini adalah hari kita temuduga pelajar. Bukan saja kita temuduga daripada segi fizikal pun kita temuduga, mental, kita buat ujian. Kita ada ujian bertulis, ujian temuduga dan juga ujian mental lah. Jadi harapan saya semoga pelajar yang kita pilih ni akan memenuhi apa yang kita nak dan dia akan berterusan sehingga habis diploma di KBMOA. Jadi mudah-mudahan pelajar yang kita pilih ni mencapai ciri-ciri yang semua program nak. Bukan saja dari segi mental tapi dari segi fizikal pun kita pilih juga. So pelajar kena memenuhi ciri-ciri tersebut. Sebab dalam program KB ni kita banyak menggunakan bukan saja mental tapi fizikal pun kita gunakan. Okey. Okey. Terima kasih Tuan sebab jawab soalan saya tadi dan luangkan masa bersama kami. Sama-sama. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syafira. Sekarang ini saya bersama salah seorang guru yang bertugas pada hari ini. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik, alhamdulillah. Boleh cikgu perkenalkan diri dan waktu cikgu tahu hari ni kan kohort 2026 punya interview. Jadi apa tugas cikgu untuk hari ni? Okey, nama saya Rosdi bin Karim, Ketua Jabatan Mekanikal dan merangkap cikgu di program otomotif, teknologi otomotif. So, saya punya tugas cuma memastikanlah program-program di bawah Jabatan Mekanikal untuk interview hari ini berjalan lancar. Itulah saya punya bidang tugas.
Okey, baik. Soalan seterusnya, apa harapan cikgu untuk kohort baru yang akan masuk? Okay, saya mengharapkan pelajar baru yang akan masuk ni lebih baik daripada pelajar-pelajar sebelum ni lah, sebab kali ni kita interview berbeza daripada yang lepas-lepas. Jadi benih dah ditapis daripada peringkat BPL TV lagi, kemudian di interview tidak seperti yang sebelum ni lah. Jadi saya mengharapkan pelajar yang terpilih ni adalah pelajar yang menepati syarat-syarat yang kita hendak lah. Okey cikgu, terima kasih atas jawapan cikgu tadi dan Sama-sama. terima kasih menonton masa bersama kami. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So guys, hari ni kita ada sesi temu bual batch 10. Tengoklah muka-muka diorang ni. So kita orang sebagai senior yang baik, kita orang akan bimbing diorang. Yakin bimbing? Yakin? Confirm Confirm? InsyaAllah. Confirm? Ingat muka saya anak-anak. Meanwhile, Berapa? 9 berapa? one eternity later. Sesi membantu cheating. Tunggu je aku. So guys, hari ni kita orang ada sesi menemu bual batch 10. Kita orang tengah duduk dekat program elektronik. Okey. Sekarang kita orang tengah interview. Suasana interview dia nampak macam ni lah.